Korang rasa murah ke mahal? Nasi maklubah satu periuk macam ni, ayam ada separuh, boleh makan 3 ke 4 orang, harga dia RM19 je. Korang tak salah dengar tau, ayam dia bagi holek 2, nasi selambak. Memang boleh kenyang ni, 3 ke 4 orang, harga RM19 je. Kalau kau nak dapatkan promo macam ni, kau kena datang dekat Damascus Gate, Pulau Melaka. Dekat sini dia memang pakar lah untuk masakan-masakan dari tanah Arab. Yang korang tengok bertutup dengan roti ni, nama dia tajin. Dia ada 2 jenis ni, dia ada tajin ayam dan juga tajin kambing. Untuk ayam dengan kambing, dia punya lembut ni kau tak persoalkan lah. Kalau kau cubit pakai jari pun memang berderai. Kalau kau datang seorang pula, kau boleh try dia punya chicken mandi. Yang ni sesuai lah kalau kau makan seorang. Kalau nak makan shawarma pun dia ada juga. Yang saya try ni mix, dia campur ayam dan juga daging. Yang ni pula nama dia mix grill. Yang ni dia ada ayam dan juga daging. Dalam tu ada roti sekali dengan kentang. Lupa nak cakap, untuk pembuka selera pun menarik juga tau. Yang pertama ni dia ada mix appetizer. Yang kedua ni pula Syrian salad. Untuk dessert kau wajib try dia punya kunafa. Dia ada 3 jenis kunafa. Dia ada yang original, Nutella dan juga pistachio. Untuk minuman pula kau boleh try dia punya jus buah. Ataupun nak lebih menarik, kau boleh try Damascus Gate Cocktail. Kedai ni dekat Pulau Melaka tau. Dia buka setiap hari daripada 12.30 hari sampai 12.30 malam. Kalau nak datang, kau rasa je Damascus Gate Pulau Melaka. Dia bawa betul-betul dekat depan kedai.